Okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Aku lama tak bervideo. Hari ni start balik. Hari ni 3 Jun 2025, hari Selasa. Hari ni masih disising lagi, insyaAllah. Masih di spot yang awal lah. Sana ada aku punya master aku atau guru aku lah, Abang Lee. Dia bawa customer suami isteri. Hari ni aku bawa youngster daripada Ipoh dan juga Taiping. Syahir, say hello. Okey saya aman. Okey okay, dua-dua youngster ni mereka biasa main racing, insyaAllah. Aku mereka pun dah pengalaman lah. Aku tak risau sangat lah, cuma dia sejak guide tertentu saja. Hopefully kami boleh start pada baru tempat target. Ada lesen untuk gewang. Lesen gewang tu normal lah. Bagi yang biasa, yang tak biasa tu abnormal sikit. InsyaAllah kita cuba tunaikan hasrat mereka, spot-spot untuk main gewang. Okay, stay tune. Thank you. Bye. Okay, hari ni aku masih menggunakan kaki barang deep. Sedat aku masih sama agak. Aku pakai ni lah, Corridor 71 yang ringan sikit SG dengan GT0 615 pound. Saya tu saya nak bagi yang padu lah. Okay guys, first cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak berani. Tak boleh betul. Kayak lawa man. Kayak cantik. Saya pun ketagih kat strike ni. Lama. Kita strike. 2 minggu rest kan. Malam turun tak turun? Ada. Malam saya ada kenduri man. Hari Sabtu turun. Hari Ahad saya turun IB di Pulau Sembilan. Sembilan? Sana cari orang tinggi tu? Tak, saya ambil IB ikan bawah lah. Habis angin kuat itu. Alun padu. Alun padu tu. Pukul 2. IB baru dengan kayak pangkau baru ni kena. Hari Ahad dia bagi teruk. Dapat seekor balik tak boleh. Tak boleh tu, tak boleh tahan. Alun kuat. Alun kuat.
Angin selatan tu, padu. Itu dah. Awal ni. Dah krem je pun. Baru mamak ni. Dah krem ni. Paling kau main ski lah. Patut kita dapat nanti kena warm up. Ya tu dah. Saya besok ni sakit main kalau. Aman dapat kontak dari mana Man? Kawan saya. Ha? Dapat kontak dari mana? Sebelum ni ada kawan pernah kontak. Oh. Tapi payah nak kosong. Oh ya. Ya, saya try pula, saya try. Rezeki. Kawan yang bagi ni. Oh. Kawan tu pun tak pernah tukar pun ni lah. Oh, biasa mesej kat saya lah. Tapi tak perlu rezeki kosong. Oh. Kita tanya sekali lah. Kebetulan adik tu tak ada orang minta ah. Dia semalam tu pun. Oh. Mungkin yang malam tu pun. Ya, apa? Ada ikan? Tak tahu, tak ada. Tapi dia turun dengan naik ni lah. Oh, naik takkan muda. Orang bagi naik tak? Baik dengan saya. Oh. Saya turun 2 kali dengan dia, naik dengan dia. Adalah beberapa kali lah tak. Tapi turun dengan naik ni lah. Spot dia banyak Naim. Tempat dia buat apa dia punya apa tuas dia banyak dia buat. Ya. Tak ingat lah di kampung ni. Rajin dia. Dia tak gelap tak balik lah. Tahu dah? Dia tak gelap tak balik lah. Kami geng tua-tua. Kami tua-tua jom balik lah 6.30 balik lah. Jom balik. Dia tak puas. Betul lah. Kami sampai kena gigit nyamuk. Nyamuk banyak lah. Dia kata ada lampu kita lepak malam macam. Oh, dah. Sama kan? Tak ada jiwa tu nyari ikan. Tak ada dia lah. Dia punya ayak tu. Taruh ikan apa? Ya. Ayak penuh tau, tak boleh nak korek. Ayak masih tinggi. Dia kalau nak gewang dia kena air rendah sikit. Gewang tak apa, mengudang. Oh dah. Oh. Udang ada tinggi kan. Gewang tak apa, kita boleh tekan bagi jerk dia bagi dia rendah. Udang ni dia sikit-sikit dia kan tempat yang memang
Nampak rebah senang nak tu. Drag kunci ya. Sekat ambil gawang, kena tu balas lu. Ha. Bagi solid ukap. Spot ni memang sabar tunggu. Yang masih tinggi tu, tak boleh nak korek udang tu. Yang baru surut ni.
Makan lah, makan kah? Yang sikit. Yak lawa, yak lawa. Tunggu ya. Tak mustahil. Oh, aduh. Aduh. MJ sana ni. Ada MJ, dia nakai. Dia ambil badan dah. Makan dulu. Dewang. Ya bang. Baling gigi situ ada biru. Kuatnya dia. Oh. Kena dahi dia. Allah. Hantar bongkok kesian. Weh bosok. Alhamdulillah. Ya. Mantap. Mantap. Ini yang kena buka jawab ni. Ikan dulu. Dia kena makan mah baru dia kena. Padah sungguh. Masya-Allah. Allah, perlu doa. Tu anak-anak ikan tu boleh attack. Oh, kita terus tadi. Bola aku buat ni. Tu tak jadi ikat tu. Aku dah ada ikat dah. Siap. Jangan siap ah. Bang Malik. Siap. Asyik. Dah nak atur rambut ni kan. Itu bang. Ni kot.
Jenuh kerja boy ni. Dia main tengah kita rehat. Tengah kasih dia tak masuk. Kita rehat dia masuk. Oh, bahaya. Oh, bahaya. Oh. Dia. Tu dia sebelah je. Try. Ha? Try guna. Try guna ni. Oh, kena deep sikit. Deep sikit. Ni ada tak? Deep dah. Ada sikit. Tapi mata standard boleh. Mata dia. Oh. Boleh lah kot. Boleh. Layan track. Layan track. Sorry bro. Bawa tukar gewang, tukar puk. Baru tukar giwang. Tadi baru tukar makan. Ini baru tukar giwang. Masa tu jadi tu. Sekarang dia tak main rapat, dia main luar depan daripada pantai. Dan banyak dia main tengah. Yang rapat tu untuk ATMJ ya sungguh. Solid lah.
Memang solid. Allah Allah. Aduh, betul tak kosong. Ni kasak, ni kasak, ni kasak, ni kasak, ni kasak. Dah gabung. Oh. Alamak. Oh, tali so. Allah. Dia buang lisuh bang. Cerdik dah bang. Tak ada dah, tak ada dah. Dia keluar ah. Dia buang kat semua. Kasak saya orang dia saya. Aduh. Lepas balik. Pandai dia. Orang dia kasak saya. Weh, si bayi. Ha, tegak makan muda. Pandai ah. Betul orang ni. Dia gelong hari tu. Saya pun dah relax tak macam malas sekali. Dia makan depan ni ni. Oh, saya sempat nak habis karau dah. Saya memang bagi track tu tadi. Memang saya bagi tu track. Tak berani. Tengok-tengok besar tak berani. Tak berani main track, tak paksa kena main track ah. Bagi dia. Dia dah letih. Kita baru duduk kan tu. Oh, abang baru balik 2 kali je. Oh, 2 kali tu kan. Nak bersiang pergi market kan. Nak siang pergi market kan. Ya, biasa dah. Ada? Dah biasa. Oh, tak apa. Saya macam biasa besar tu, bisa balik dulu. So, sehingga kedai rambut saya kedai Aceh dah. Bagi RM10 dia bersiang. Kalau yang tu lucu saya. Ayak mata saya. Tapi yang lucu tu tak Tak sangat. Hal lucu tadi tu 3-4 kilo kat lah saya. Dia tak bukan direct tu pun macam ni.
Hanyak baju. Suikan. Aduh, abang korban basuh asing-asingan dia. Gila bang, dia ambil depan boot abang ni. Dah dekat ni. Tolong angkat so. Tak apa, angkat so, medali. Sampai MJ bang. Tak tahu lah, FJ kau putih tak tahu lah. Mantap ya. Tambah biar dia masih kuat ni. Ikan ni. Dia memang kuat. Sekat putih bang, sekat putih. Sekat putih. Kasak bang. Ikan tu. Oh, besar lagi ni, besar ni. Besar, banyak besar. Kita kenal lah ni. Tak muat sangat. Muat yang takut. Tak muat ni. Bagi dia temai kepala baru kau sap. Naik kepala ni. Nampak tu depan ya, sayang. Dia tak tipu. Dia dah terang. Sini bang. Oh, Sekejap. tak. Sekejap. No. Wow, 10 kilo. Kan dia tak tahu. Kau angkat terus kau. Cepat. Allah.
Dah sikit abang, dah sikit abang. Jangan. Allah. Masya Allah, Tuhanku, ya Allah. Allah. Jangan. Kurado lama dia bang. Rare memang kecil ni. Ada kurado biasa. Saya betul HCG. Okay guys. Ada telur lah. Mungkin ada. Okay guys, alhamdulillah. Hari ni aku bawa dua orang ke Maja. Hari ni rezeki mereka. Mereka tengok stasi ganeri macam mana selisih dengan pukulan. Monster. Mungkin aku timbang lagi. Estimate 2 digit lah. Tak tahu, mungkin 11, 12. 10 pun alhamdulillah lah. Dia nak 2 digit lah. Dari mana sini ya? Tu dah ada on dah tu. Tak bagi dia main duit. Alright. Alhamdulillah guys. Aku tak tahu berapa kilo ikan ni. Tapi memang cukup besar. Memang besar bang. Tak tahu lah berapa kilo. 10 lebih lah. Besar ya? Besar saya? Soal. Ya bang. Ya Bang. Ish, bukan ikan ni. Ikut aku lah. Pasal ikut aku dengan gerang lah. Mantap. Okay, off. Stop ni mau kau ni. Dah bilang mau tu. Patut dah. Dah dia ambil ke mana? Dia bawa lah. Hari ni kali kita main. Udah pokok boleh. Entah. Tak ada. Bumpun semua kan. Ada? Ini kau jumpa ni ah musim hang. Waktu kiri kami. Apa? Kita yang hilang mengungkap pada apa tak biar apa tu.
Selamat petang je guys. Dah kenal lebih lah. Okey, buat closing lah. Untuk ni alhamdulillah hari ni aku bawa Syahir dengan Arman. Mereka pun masih sekarang duk try lagi lah. Try lagi cari. Syahir tadi kenal lah sekong. Tu rasakan lah. Ni kampau lagi lesian dah duduk dah. Arman kena gigit biasa lah ikan. Ini mereka main banyak belajar tentang gewang lah. Aku pun share mereka banyak menggewang. Sebab udang daripada biasa guna gewang, aku cuba ajak lah mereka sesuai dengan gewang. Alhamdulillah boleh. Cuma maintain kena kuat aku gewang ni. Bila rasa Allah shock ke udang lagi bila strike bila strike ke udang cara lain, bila gewang strike cara nikmat tu berbeza-beza, tapi satu game yang sama. Lagi sebelum closing aku nak share dengan ikan. Cuma 3 ekor sekor tu dalam sekilo aku, sekor tu dekat 2 kilo, sekor tu double digit lah. Aku tak tahu besar mana. Tak timbang aku rosak. Aku timbang ada ni. Timbang aku bawa tapi tak bateri pula weak. Oman tunggu. Ikan ni hidup. Pai lah. Ya. Tak lah. Tu. Nampaklah. Ini yang monster Alibaba. Ekor dia boleh buat kipas bang. Itulah nak share dengan abah. Kepaduan selising. You nak padu, you mari selising, you baru tahu macam mana selising punya kepaduan. Tak main tak tahu bang. Sebab tu aku kekal selising, sebab aku minat casting. Okay guys, thank you for watching. InsyaAllah esok lusa ada 2 hari lagi. Lepas tu rest hari Sabtunya kita menyambut Raya Korban, Raya Haji. Aku ucapkan pada semua teman-teman selamat Hari Raya Aidil Adha. Saya tamatin. Okay, bye. Aku pun masuk korban juga insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Ni pun lagi bye. Lupa Syahir closing. Apa dah? Closing nak cakap apa? Oh, dia tak ada apa lagi. InsyaAllah datang lagi. Okay man. Baik. Banyak. Ya insyaAllah. Dia orang ini kental ni, walaupun udang bawa pakai berapa ekor banyak gewang. Ini yang ni pun dah sebab dengar ni. Udang tujuannya diguna untuk rest time, rehat tangan, karau pelan-pelan. Dia orang lah. Aku walaupun tua-tua gewang jugalah, aku semangat. Roslan Abdul Rahman Kampung Beng Induk mentor aku lah gewang ni. Itu mentor aku. Okay bye. Assalamualaikum.